Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Siti Khadijah binti Mohni, founder untuk Hati Murni. Hati Murni adalah sekolah kafah swasta yang menjalankan pembelajaran kafah untuk anak-anak. Jadi apa yang saya boleh highlightkan untuk program hari ini adalah Convention Score A UPKK Hati Murni. Sangat-sangat super impact, best, powerful, sangat-sangat dengan dihadiri hampir 1,500 orang peserta termasuk dengan ibu ayah. Kedua-duanya memberi komitmen yang sangat bagus, bukan sahaja anak-anak yang memberi komitmen yang bagus tapi ibu ayah juga memberi komitmen yang sangat-sangat luar biasa, supportive kan. Setiap event yang kita, aktiviti yang kita lakukan di dalam Dewan tu tadi sangat-sangat mereka support lah untuk menjayakan program ini. Saya rasa program hari ini pun sangat wow bila Menteri Agama kita sudi untuk hadir merasmikan program Convention Score A UPKK Hati Murni untuk tahun 2025. Okey, pada hari ini untuk convention hari ini saya rasa kata sangat terbaik, awesome dan sangat hebat dan perlu dikekalkan sehingga tahun-tahun yang akan datang. Pada saya program pada hari ini sangat bagus actually sebab dia actually kind of motivate not only students tapi untuk parents jugalah. Maknanya kita pun dapat tahu hala tuju pelajar selepas UPKK and then apa pentingnya kita ambil UPKK dan actually kalau untuk sebab saya ada anak lagi seorang yang akan ambil UPKK juga tahun depan, so at least bagi saya maintain motivasi tu untuk anak saya seterusnya jugalah. Saya tambah kepada isteri saya pada mulanya saya sendiri tak tahu berkenaan dengan UPKK ni, tapi selepas menghadiri kursus seminar ni saya dapat idea dan tahu hala tuju, objektif dia. Itu sangat membantu kepada ibu bapa. Alhamdulillah, sekarang ni saya berada di Convention Score A UPKK, anjuran Hati Murni dengan kerjasama Pak Enma. Saya nampak satu convention yang sangat baik dan harap dapat diteruskan. Sebab apa? Sebab convention ini pada saya dia mengangkat martabat UPKK itu sendiri, memberi pencerahan ataupun memberikan penekanan kepada ibu bapa untuk anak-anak ni cemerlang dalam UPKK. Sebab apa? Dalam taklimat yang sedengar tadi, candidates yang mengambil UPKK ni di Malaysia ni keseluruhannya 230,000 orang. Tapi yang dapat 9A dalam 22,000 orang. Pada saya keputusan tu belum betul-betul berpuas hati pada saya lah ya. Sebab baru dalam 9.5% saja. Kita mengharapkan dengan ada convention seperti ni ibu bapa lebih celik dan anak-anak lebih berjaya, mungkin dapat mencapai 20% dan seterusnya 30% dan seterusnya. InsyaAllah itu harapan saya lah.